Bagi kebanyakan kita, mendapatkan air bersih hanyalah perkara biasa. Kita membuka paip dan air mengalir tanpa perlu berfikir panjang. Tapi bagi sebahagian saudara kita di Gaza, air bersih adalah satu nikmat yang sangat mahal. Ada keluarga yang terpaksa beratur panjang hanya untuk mendapatkan beberapa bekas air. Ada yang terpaksa menggunakan sumber air yang tidak bersih untuk minum, memasak dan kegunaan harian. Sedangkan kita semua tahu air bukan sekadar keperluan, air adalah kehidupan. Atas sebab itu, kami di Global Hayat melancarkan projek 10 lori air bersih bagi menyalurkan bantuan bekalan kepada keluarga yang memerlukan di sana. Kos untuk menghantar sebuah lori air bersih ialah sekitar RM10,000 dan sasaran kami ialah menghantar 10 buah lori ke kawasan yang terjejas. Dan mungkin RM10,000 kelihatan besar untuk seorang individu, tetapi apabila kita bergabung dengan sumbangan serendah RM50 sahaja, kita sebenarnya sedang membantu memastikan lebih ramai keluarga mendapat akses kepada air bersih. Bayangkan seorang ibu dapat menyediakan makanan untuk anak-anaknya. Bayangkan seorang warga emas dapat menghilangkan dahaga. Bayangkan sebuah keluarga dapat menggunakan air yang bersih dan selamat untuk kehidupan sehari mereka. Semuanya bermula dengan satu sumbangan kecil. Rasulullah SAW bersabda bahawa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Jom kita bersama-sama jayakan projek 10 lori air bersih ini. Semoga setiap titisan air yang sampai kepada mereka yang memerlukan menjadi sebab, asbab dan keberkahan dan pahala yang mengalir buat kita sepanjang hayat.